Siapa yang belum mulakan tabungan untuk menunaikan haji, anda boleh target untuk simpan 1 gram emas sebulan selama 5 tahun. Cukup 5 tahun, anda akan ada 60 gram emas. Dengan 60 gram emas, nilainya hari ini sekitar RM35,400. 5 tahun akan datang, nilai 60 gram ini akan meningkat lebih tinggi dan pastinya masih cukup untuk anda tunaikan haji bagi golongan B40 dan M40. Penyimpan emas rata-rata lebih cepat dapat tunaikan haji berbanding dengan simpanan hanya menyimpan duit dalam bank atau tabung haji. Kerana simpanan dalam bentuk wang fiat lebih mudah digunakan untuk tujuan yang lain, bermakna duit mudah bocor. Risiko lain ialah kenaikan kos haji setiap tahun yang mungkin tidak sempat untuk kita kumpul. Berbeza dengan simpanan dalam bentuk emas. Apabila kos haji meningkat, harga emas akan naik bersama-sama. Cara paling mudah dan praktikal untuk anda menabung emas adalah melalui akaun emas Gap. Kelebihan akaun Gap, ia adalah tabungan tanpa komitmen dan tanpa caj tersembunyi. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan untuk tujuan menunaikan haji menggunakan emas, anda boleh klik link di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.